Saya ni salah satu asnaf, so saya datang sini untuk mengemaskini maklumat fakir miskin ataupun mualaf lah. Alhamdulillah lah memudahkan sebab di semua kaunter hari ini semua kita boleh buat apa-apa je lah berkenaan zakat. Terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor kerana telah meringankan dan memudahkan bagi kami yang bergelar asnaf dan membantu kami dalam keadaan yang serba kekurangan ini. Terima kasih. Saya datang sini untuk cari tawaran-tawaran bekerja yang adil lah, yang mereka dah bagi untuk kita. Sebagai asnaf, penerima asnaf, takkan saya nak terus tetap hidup dalam asnaf. So saya kena teruskan usaha untuk bantu balik sumbang kepada zakat lah sebagai salah seorang asnaf. Tujuan saya datang kat sini untuk mencari pengalaman bekerja lah dekat sini. Saya nak belajar, saya nak ambil pengalaman yang banyak supaya saya boleh tahu semua yang saya boleh belajar. Lepas ni saya dah dapat kerja, saya bolehlah bantu keluarga saya semua. This is the first time lah actually join yang under Zakat Selangor. Ini lari yang pertama dalam zakat ni lah. Sangat penat dan seronok sebab last saya join run-run ni rasanya 6 tahun lepas kot. So tahun ni baru nak start balik untuk running balik. Saya tahu zakat run ada dia 5 km fun run. Okey, dia merupakan satu peluang untuk saya mengajak seluruh keluarga saya, kawan-kawan saya untuk rasa macam mana berlari, berjoging. Saya nak mulakan balik larian saya ini untuk menguatkan fizikal saya, dalaman, lepas tu tenaga saya pula. Saya nak lebih sihat lah. Kami terlibat yang mana kami juga dipilih sebagai ikon muzaki oleh pihak Zakat Selangor. Alhamdulillah. Jadi itu adalah salah satu kita panggil pengiktirafan jugalah. Fly High Education Center kami juga membantu dari segi kita menyediakan kelas-kelas tuition online secara percuma. Khususnya untuk pelajar-pelajar asnaf, dan juga kita berikan buku-buku, especially buku-buku yang mengikut silibus pendidikan mereka di sekolah. Kami juga ingin berusaha lebih lagi untuk membayar zakat dengan lebih tinggi lagi pada masa akan datang. Suara Rakyat.